Saya ingin bercakap tentang satu pandangan yang dilontarkan sekarang ini, iaitu mengangkat wanita sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bahkan baru-baru ini saya mendengar ada parti yang sedang mempersiapkan wanitanya sebagai pemimpin untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Ramailah orang bercakap bahawa inilah dia sejarah dalam Malaysia. Insya-Allah kalau sekiranya parti tersebut berjaya mengangkat wanita ini sebagai Perdana Menteri di Malaysia yang pertama, maka ia merupakan sejarah dalam negara kita. Nampak gayanya kita seolah-olah lupa siapa kita dan kita hidup di negara mana. Sebenarnya kita berada di Malaysia, sebuah negara yang ada perlembagaannya yang paling tertinggi dan besar, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Ini kena faham apa tuntutan, apa kehendak Islam sebagai agama persekutuan. Dia bukan sekadar melihat sembahyang, bukan hanya melihat pada puasa, zakat, haji, tetapi apabila Islam sebagai agama persekutuan, apa sahaja yang ingin dilontarkan strategi, maka negara itu akan membawa wadah, membawa gambaran. Inilah dia sebuah negara Islam. Malaysia adalah negara yang beragama. Ini kena pandang baik. Dan saya nak mengatakan, kalau kita mengangkat wanita sebagai pemimpin Perdana Menteri di Malaysia, sedangkan negara kita ada mengatakan dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, kena lihatlah apakah perempuan sebagai Perdana Menteri ianya selari dengan kehendak tuntutan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kita lihat kepada neraca syarak, bukan kita melihat menggunakan kepala kita ini sepenuhnya dengan neraca liberal, dengan neraca kepatihan, tetapi kita mesti meletakkan di hadapan kita neraca syarak. Apa pandangan syarak terhadap mengangkat wanita sebagai Perdana Menteri di negara kita, supaya kita punya kepala kita ini dipandu, disantuni, dibimbing oleh neraca syarak, oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, oleh Islam sebagai agama persekutuan itu sendiri. Hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang ulama hadis yang paling tertinggi. Dia telah pun merawikan hadis ini yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yuflih qaum walau amrahum imra'atun. Apa maksudnya? Tidak akan berjaya sesuatu kaum itu yang dipimpin urusan mereka oleh seorang wanita. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, macam mana, apa sebab, apa urut hadis Nabi bersabda demikian? Kerana di Parsi ataupun Iran hari inilah telah pun mengangkat seorang wanita yang bernama Buran binti Kisra sebagai ketua negara, awal nombor satu dalam negara itu. Maka lantas Nabi SAW menyebut hadis ini. Jadi oleh itu, kalau kita berpandukan kepada syariat, pada hadis Nabi SAW, maka kita akan mendahulukan hadis Nabi SAW. Kita akan mendahulukan neraca syarak. Apabila terdengar sahaja ada parti yang cuba mempersiapkan kepimpinannya, pemimpin seorang wanita untuk akan datang menjadi ketua negara, Perdana Menteri, maka kepala kita dah mula menapis, menyaring, menilai bahawa idea itu, pandang itu adalah pandangan yang bertentangan dengan kehendak Nabi SAW berdasarkan syarak. Oh, kita berkata, ramai banyaknya negara-negara lain yang telah pun mengangkat wanitanya. Pakistan pernah mengangkat wanitanya, Indonesia pernah mengangkat wanitanya. Tuan-tuan sekalian, kita bukan mengikut kepada keadaan dunia. Dunia buat, kita buat. Bukan begitu. Seorang pemimpin yang komited beragama, dia akan dipandu, dituntun, disantun oleh neraca syarak, bukan benda yang berlaku di luar sana. Oleh itu, kalau sekiranya kepala kita, kepala liberal, kepala neraca kepatihan, yes, ramai orang akan tertiru-tiru, terikut-ikut apa yang berlaku di luar sana. Tetapi apabila kita seorang pemimpin yang sangat menyanjungi syarak, yang sangat mengangkat syarak, meletakkan syariat depan sekali, maka hadis Nabi rojokkan kita, kehendak Al-Quran rojokkan kita, kehendak perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan rojokkan kita. Jadi saya memberikan pandangan Malaysia adalah
mengubah negara Islam, tidak layak bagi mana-mana parti menyediakan pemimpinnya seorang wanita untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana ianya lari daripada pertama sekali menghormati Islam sebagai agama persekutuan. Yang keduanya paling besar ialah dia melanggar apa yang pernah ditegur oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang telah pun saya kongsikan tadi.